Sini ada mata rendah sains para tu. Belakang. Buka depan MRSM. Okay, dah sampai chalet. So kita ada 3 chalet kat sini. 1 2 Tes ni pakai nak ni. Oh. Masuk rumah. Kau dah masuk kan? Apa dah ingat ni? Tak punya ekor. WhatsApp kan? Jadi yang paling cepat ni paling stabil. Okay, best. Mahal juga. Tahu? Gua stop. Baik. Ni kalau aku kat Pasir Mas boleh ni. Oh, baik. Datang dah. Selamat datang tangkap. Kanan. Buka rumah lah. Buka. Buka rumah lah. Next back. Ya, boleh. Assalamualaikum. Okay, dah sampai rumah kedua. Rumah kedua Lagi tu kan? So, yang penting dah selamat sampai. Ada beberapa grup dibahagikan kepada 3 rumah lah. Semua hitam Mantap. Yang ni kalau kita perhatikan dia walaupun standard tapi sebenarnya dalam ada isi. Dalam dia ada isi sebenarnya. Ni semua penipuan je semua ni. Tengok siap fork lagi. Wah, spray lagi. Spray hitam, spray rantai.
Ingat spray kain hitam, nanti kau boleh spray lagi kat enjin motor aku. Monoshock YSS. Ni monoshock lain. Ikut. Buat tempat ni ada apa? Udah makan? Ada. Ada kolak kok. Hah? Rumput ekor, ada tata, ada. Air buah dia tak ada. Apa? Kuih unang. Minta masak apa? Ha? Kau ke gambang tadi, logo? Ha? 10 yang sampai Petronas dokek ni adalah dalam sampai pada surau ke masjid kayu tu. Tak nampak, dia punya dah kering betul tak? So ni rumah sewa, rumah homestay. Ada satu aircon, ada ruang tamu, TV. So rumah ni besar lah. Boleh memuatkan beberapa orang kat sini. Cuma ada satu kipas. So kalau kipas ni pasang lagi kat sini satu, okey. Lepas tu ni bahagian dapur dia. Bahagian dapur dia macam rumah dulu-dulu kan. Dia meja makan dia satu. Lepas tu ada periuk nasi. Lepas tu ada peti ais. Peti ais pun kecil-kecil je, muat-muat lah, boleh lah. Tapi kalau kita onkan dulu, boleh ni. Kasih dia sejuk dulu. Peti ais ni. Lepas tu ada satu benda yang unik kat sini, ialah tempat letak cawan ya. Cawan ada, siap dengan sudu. Tong sampah pun ada, dapur gas. Dapur gas ada isi tak? Ada isi lagi dapur gas ni. Dapur gas tak kosong. Ni bawah ni kosong. Kadang-kadang diorang owner dia kadang letakkan apa, nasi ke beras ke apa kan untuk dimasak. Lepas tu, di sini ada satu mesin basuh. Mesin basuh semi auto. Ni. Tok siap wash. Ni pindah sini jadi spin. So Gen Z ni tahu tak ni mesin apa ni? Pernah tengok tak masalahnya? Ni tempat spin ni. Ini kalau kau tak balance betul-betul ni, nanti dia gong bergegar-gegar. Toilet satu, bilik air satu. Lepas tu kita pergi bahagian belakang dia. So boleh juga tidur kat dapur. Ni sebenarnya ada kipas satu. Kipas satu. Dan kita buka belakang. Tu. Nampak tak? Tu boleh buat colek tu. Colek dengan apa, kuah mak bi kan. Kuah mak bi pun sedap juga. So kita buka lah, bagi cahaya masuk. Dan apa lagi ya? Kipas keseluruhan ada 2. Yang ni bilik. Bilik ada aircon.
Asyik. Wah. Orang jauh ni. Jauh sangat. Adi. Dari Moskow sampai. Moskow. Moskow kat Kampung Raja. Kita orang pun tak tahu kat mana Moskow ni. Kat mana ni? Tak, Pak Rizal lah bagi. Ambil satu. 5 as. Dua. Tak ada gula? Empat. Tak ada gula? Boleh ke tak ada gula? Kenapa tak boleh? Tak tanya lah. Kamu tahu abang nak gula. Saya dah cukup manis. Okey. Sirap 5 ais. Saya pegang. Sirap 5. Masuk mesti. Tak boleh kalau Terengganu dia kena manis. Sebab Terengganu semua bahagia dah. Tengok akak ni boleh manis. Saya bukan Terengganu lah. Tak orang mana? Saya asal Negeri Sembilan. Oh. Ini 9. Geng. Ya. Saya Pedah Jelai. Oh, Jolai. Ha. Kau Felda Jelai, Felda Jolai. Kunci. Jolai kat no. Jelai kat mana? Jelai satu. Oh. Ha. Air lagi? Dah ada dah. Pakai dah ada dah. Air kopi kosong. Kopi kosong. Tu ada mi sup keting Makan tu. apa ada tak? Ada sup, nasi ayam. Nasi putih. Lepas tu celah tepung. Jalan tepung Celah lah tu. tepung kena pilih kat depan. Ha. Sebab dia akan bagi tahu harga sekali. Saya ambil air dengan nak order sup ke apa boleh lah. SKP Bank. Ya, sini bank. Beng. Sini panggil Kalau saya tulis ais, takut orang kat dalam tanya pula. Dah sampai Terengganu, kena cakap Terengganu. Tapi saya tak boleh kak. Saya 22 tahun dah duduk sini. Macam ni lah cakap. Ha. Sup campur keting tu. Apa dia? Sup. Ha? Bunyi Kelantan. Tak tahulah. Apa dia tu? Sup campur keting. Yelah, bihun ke mi Oh, ke? kosong. Nak sup saja. Sup? Keting saja ke? Semua lauk tak? Dia sup lauk dia ayam, perut, daging, keting. Saya punya perut dengan apa? Kejap Daging. Keting dengan daging. Keting lagi. Sup saja? Keting Saya lagi. Sup bihun. saja ke? Dengan bihun. Bihun? Perut saja? Perut dengan daging. Perut daging. Saya nak perut dengan keting. Apa dia? Bihun ke mi? Mi kuning Mi sup. Mi? Keting? Keting dengan daging. Keting daging. Bihun sup, bihun, Bihun? keting, Keting? perut. Perut? Dah. Jadi kau seorang ke apa? Dari Kelantan Lagi? tadi. Tak ada Yang Kiblu. So kita tengok celup tepung lah. Ni nama kedai ni Laman Seri. Nama kedai ni. So kita tengok celup tepung. Ui, sotong besar ni. Oh, tu losong. Bukan lah. Bukan losong. Pokok lego lah, tapi tengok gelap tu maksudnya ikan dah banyak. Baik. Nampak dia goreng fresh. Sotong besar. Ikan apa? Caru. Ush. Oh, mie. So, kita lihat dulu, kita makan sup. Nanti, apa orang kata, tengok udang.